tolong ubah sekarang. Sedekah. Sebelum kita mati ni sedekah. Tiap-tiap hari. Jangan tunggu hari Jumaat je nak bersedekah. Sedekah setiap hari. Infak setiap masa. Tiap-tiap hari. Bagi. Kenapa? Kena sedekah maknanya kita sedang menukar daripada nilaian harta kepada nilaian pahala. Kenapa aku bagi RM1? Kenapa aku tak bagi RM50? Kenapa aku tak masukkan dua-dua? Sebab yang kita sedekah, bukan kita sedekah pada tabung tu, tetapi yang kita sedekah untuk diri kita sendiri. Bangun di akhirat nanti, Allah gandakan, Allah banyakkan. Dan kita kena ingat, bukan untuk di akhirat je, Allah gandakan untuk dunia ni. Sedekah ni, kalau kita nampak kehebatan sedekah ni, ajaib sangat, pelik sangat. Ya Allah kurniakan daripada kekuatan sedekah. Dan sedekah menjadikan kita tak minta dengan malaikat dekat nak mati. Kita tak sebut pada malaikat. Orang dekat nak mati, dia minta nak bersedekah lah. Dia akan sebut pada malaikat, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Kalaulah Allah boleh tangguh sekejap kematian saya nak bersedekah di jalan Allah dan saya nak menjadi hamba Allah yang saleh.